itulah sebenarnya peruntukan yang disebut-sebut ni, dan itulah sistem yang kita kata MyKAS tu. Jadi sampailah dah masuk bulan Julai, dah masuk bulan Ogos. Masa bulan Julai tu ujung-ujung tu saya dah cakap macam ni lah, tak ada juga kita main teka-teki je. Saya cakap apa kata kita buat surat kepada Perdana Menteri lah, pada PMX, sebab duit ni adalah daripada tabung bawah Jabatan Perdana Menteri. Dia tak macam negara lain, mungkin dia letak bawah Parlimen kan, tapi ni bawah PMX. So ikut PMX lah, dia nak keluarkan bila ke, itu saya tak tahulah, itu dekat pejabat mereka punya urusan. Jadi bila dah terasa tu, saya kata untuk kita lebih jelas, apa kata kita hantar surat. Sebab saya dah berhubung dengan Dato' CU dan sebagainya, saya tak ada definite answer. Jadi YB memang tak dapat jawapan. Jadi saya tulis surat kepada Perdana Menteri, pun tak dapat jawapan. Tak dapat jawapan juga. Saya ingat hari terakhir ke 2 hari terakhir sebelum sidang yang penggal yang lepas ni, baru mesyuarat kali ni, saya cakap dengan susu politik beliau. Saya dah hantar surat, saya kata, tapi saya dengar orang lain semua dah dapat peruntukan. Peruntukan Ampang belum lagi turun, saya kata kan. Nanti kalau nak perlu saya jumpa Perdana Menteri pun, susunlah nanti saya jumpa. Tutup pilihan raya kan, kita ada pilihan raya mungkin sibuk, pilihan raya Johor, lepas tu habis Johor dengarnya 9, sehinggalah 29 hari bulan. Sebenarnya mana biasa, pegawai saya akan buka sistem MyKAS, tulis situ, dia adalah lot number kan, saya pun boleh tengok benda tu. Sekali tulis situ, penutupan kan, dah tutup, dia tulis situ, tutup. Allah, dah tutup. Bila dah tutup, saya pun WhatsApp kepada Perdana Menteri lah. Saya jarang nak WhatsApp Perdana Menteri ni, tapi yang ni saya rasa macam kenapalah kan? Takut dia sibuk, dia tak dapat baca surat tu, saya pun WhatsApp. Tapi untuk berlaku adil, PM jawab. Bukan jawab apa, dia call saya balik. Tapi saya masa tu pula, saya tak ada telefon kat tangan saya. Lepas saya WhatsApp beliau, saya tinggalkan kat kereta. Lepas tu saya keluar, saya ada program. Jadi saya tak perasan PM call. Lepas sebab hari Jumaat, saya tengok, ingat lagi hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat ke? Ya macam tu lah kan. 29 hari bulan, nanti kita tengok balik. Saya fikir, sibuk kan Datuk Seri ni, dia turun Padang kan. So saya pun tak apa. Yelah, saya rasa Jumaat. Sebab saya pun lepas semayang tu, saya call beliau saya call beliau, dia kata, tak angkat lah pula kan, Datuk Seri tak angkat. Jadi saya pun tak apalah, tak angkat, mungkin sibuk lagi kan. Sampailah pagi, tengah hari ataupun petang semalam, saya tengok lagi WhatsApp, tak ada pun dia jawab kan. Jadi tak apalah, saya buat keputusan untuk saya terpaksa mewawarkan. Saya bukan nak orang kata main politik, sebab saya kesian tengok pegawai saya dekat di pejabat. Orang datang, YB mana, lepas tu peruntukan apa tak turun, program kami ada yang tertangguh, ada anak nak masuk universiti, ada yang minta laptop tak dapat. Dia semua tersangkut. Semua sangkut. Permohonan tu. Agak-agak tebal mana tu? Tebal dah. Tebal kan. Saya ada borang khas. Kalau nak buat ni, saya dengan borangnya, dengan kadang daripada NGO-nya kan. Memang tebal kan. Sebab apa Syam? Sebab Pusat Khidmat punya cara kerja 2 minggu sekali. Dalam tempoh tu, kalau ada permohonan, mesti kita bagi. Saya rasa sebab tu orang Ampang macam, apa jadi kan, sebab datang tanya tak sampai lagi. Sebab dia dah biasa, dah hampir 3 tahun ni, bila itulah, 2 minggu sekali, itulah dia punya prosedur. Saya akan hari Jumaat petang, saya kan hari jumpa pelanggan, hari jumpa pengundi hari Jumaat. Jadi saya petang tu saya akan buat semangat lah kalau ada permohonan. Jadi tak pernah ada backlog lah. Tak pernah ada backlog. Jadi saya pilih untuk buatkan statement, sebab saya tengok WhatsApp tak jawab, saya punya temu janji tak dapat kan. Jadi tunggu, yalah cuba bayangkan orang dah hujung bulan 6, 7, 8, dan akhirnya saya buat press release tu, kenyataan akhbar tu, supaya memahamkan kepada semua, khususnya pengundi ataupun rakyat di Ampang, dia fahamlah kenapa tak keluar. So memang duit tu dah tak ada di tangan saya kan.